Nak tahu tak? B40 pun boleh bina kekayaan. Kalau gaji kecil, jangan fikir kita tak boleh kaya. Yang membezakan orang yang berjaya bina aset dengan orang yang sentiasa cukup-cukup makan bukan semata-mata berapa besar gaji dia, tapi apa yang dia buat dengan duit yang dia ada. Saya terbaca satu artikel M-Star tentang seorang lelaki yang membesar dalam keluarga B40. Satu perkara yang menarik perhatian saya adalah pandangan beliau tentang keuangan. Sejak kecil lagi kita memang diajar simpan duit. Betul, simpan duit memang penting. Tapi masalahnya, kalau kita hanya tahu simpan duit tanpa belajar bagaimana nak mengurus dan membina aset untuk jangka panjang. Contohnya, hari ni kita ada RM10,000. Kita tengok dalam akaun bank, RM10,000. 5 tahun lagi, mungkin masih lagi nampak RM10,000 tu. Tapi persoalannya, RM10,000 tu masih mampu membeli benda yang sama seperti hari ni ke? Sebab itu, kita kena faham satu perkara. Nilai duit bukan hanya pada jumlahnya, tapi pada kuasa beli duit tersebut. Jadi, bagi saya, strategi kewangan yang lebih sihat bukanlah keluarkan semua duit daripada bank. Bukan macam tu. Duit untuk kecemasan dan keperluan jangka pendek, simpanlah dalam tempat yang mudah untuk dicairkan. Tapi, duit yang kita memang tak perlukan dalam masa terdekat pula, kita boleh mula fikir tentang aset untuk jangka panjang. Dan salah satu aset yang dia boleh dipertimbangkan adalah emas. Kenapa? Sebab emas ni bukan sekadar barang kemas. Emas boleh menjadi salah satu cara untuk kita menyimpan sebahagian kekayaan dalam bentuk aset fizikal. Kita tak perlu lagi tunggu gaji RM10,000. Tak perlu nak tunggu kaya baru nak mula. Boleh je bermula kecil. Contohnya, asingkan sebahagian pendapatan secara konsisten setiap bulan untuk membeli emas. RM100, RM200, RM300. Yang penting bukan nampak besar pada bulan pertama. Yang penting konsisten selama bertahun-tahun. Bayangkan, daripada duit yang biasanya habis tanpa kita sedar, kita tukarkan sebahagiannya menjadi gram emas. Bulan demi bulan, tahun demi tahun, lama-lama kita bukan sekadar ada simpanan. Kita sedang membina aset. Dan inilah mindset yang saya rasa sangat penting untuk golongan B40, F40 malah sesiapa saja. Jangan tunggu kaya baru belajar mengurus duit. Belajar urus duit supaya kita boleh bina kekayaan. Simpan untuk kecemasan. Kurangkan hutang yang membebankan. Tingkatkan pendapatan. Dan untuk duit yang memang kita tak perlukan dalam jangka pendek, pertimbangkan aset yang sesuai dengan objektif dan tahap risiko kita. Emas bukan jalan cepat untuk kaya. Harga emas juga boleh turun naik. Tapi, untuk mereka yang melihat emas sebagai simpanan dan aset jangka panjang, ia boleh menjadi salah satu komponen dalam strategi membina kekayaan. Kalau hari ini gaji kita masih kecil, jangan rasa kita tak ada peluang. Kita mungkin belum ada banyak duit, tapi kita masih boleh bina tabiat yang betul. Sebab kekayaan bukan dibina dalam sehari. Ia dibina daripada keputusan kecil yang dibuat secara konsisten selama bertahun-tahun. Kalau nak mula belajar simpan emas secara konsisten, boleh rujuk video tersebut ni kan. Saya bantu terangkan dari asas berapa nak mula, bagaimana nak program dan bagaimana nak jadikan emas ni sebahagian daripada simpanan jangka panjang anda. Follow saya untuk lebih info dan tips simpanan emas. Emas, pasport kekayaan kita semua.